Abdul Latif bin Abdul Rahman, Kuala Krai. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Saya mohon untuk berpantun. Kereta nasional penuh keterampilan, hasil tangan anak tempatan. Soalan Kuala Krai nombor 9. Mohon Menteri berikan jawapan. Silakan Menteri. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua dan juga terima kasih kepada Yang Berhormat Kuala Krai. Sehingga kini Kementerian Kewangan sedang meneliti kesan terhadap kos kenderaan jika peraturan semasa berkaitan kaedah pengiraan nilai kos sesebuah kenderaan untuk dikenakan cukai eksais iaitu PU A402/2019 dilaksanakan. Oleh itu Kementerian MITI menjangkakan harga kenderaan tidak dipengaruhi oleh peraturan ini buat setakat ini. Secara dasarnya, kerajaan tidak berhasrat untuk menghapuskan cukai eksais bagi kenderaan sama ada yang dipasang secara tempatan atau yang diimport. Kadar semasa dan kaedah pengenalan cukai eksais merupakan medium penting untuk mendukung galakan dan pembangunan industri otomotif tempatan. Walau bagaimanapun, bagi cukai import pula, layanan kadar yang lebih istimewa berpotensi untuk dinikmati jika syarikat di Malaysia memanfaatkan skim import daripada negara sumber yang menjadi rakan dagang Malaysia di bawah pelbagai perjanjian perdagangan bebas FTA. Sungguh pun demikian, insentif pengecualian penuh cukai import dan cukai eksais masih boleh dinikmati bagi pembelian kenderaan elektrik yang diimport siap sepenuhnya sehingga hujung tahun ini. Manakala yang dipasang dalam negara ini, CKD, insentif ini berlanjutan selama 2 tahun lagi hingga tahun 2027. Bagi mengurangkan kesan kadar cukai tidak langsung ini kepada harga kenderaan, kerajaan telah menyediakan galakan insentif pengecualian cukai kepada industri pengeluar dan pemasangan kenderaan tempatan. Insentif ini adalah bagi membolehkan industri otomotif di dalam negara dapat terus berkembang dan memberi limpahan positif kepada ekonomi yang lebih meluas seperti dalam pembangunan rantaian bekalan atau galakan R&D dan peluang pekerjaan untuk rakyat. Selain itu, manfaat dari pengecualian cukai ini, syarikat pengeluar dan pemasang kenderaan tempatan dapat menawar harga kenderaan yang lebih kompetitif dalam pasaran tempatan. Terima kasih. Ya, silakan. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Sementara EV terus diberikan pengecualian cukai sehingga 2027, rakyat luar bandar yang masih bergantung kepada kenderaan konvensional kini berdepan risiko kenaikan harga akibat struktur cukai baru. Terdapat tawaran harga kenderaan rahmah yang dikurangkan seperti Azia oleh Pro 2. Bukan disebabkan cukai eksais yang dikurangkan, tetapi disebabkan aksesori yang ditiadakan. Teknologi lama termasuk tiada ciri-ciri keselamatan. Soalan saya ialah, apakah langkah konkret sebagaimana walaupun disebut oleh Yang Berhormat tadi, dan saya nak kepastian lagi, apakah langkah konkret kementerian untuk memastikan dasar otomotif ini benar-benar adil, termasuk memperkenalkan insentif khusus kepada pengguna di luar bandar seperti cukai, rebate cukai, agar mereka tidak menjadi mangsa peralihan teknologi yang belum tersedia, dan apakah halangan pihak kerajaan bagi sekurang-kurangnya mengurangkan cukai kenderaan tempatan Proton Pro 2 yang berkuasa kuda rendah 1,000 ataupun 1,500 ke bawah, bagi memberi peluang kepada rakyat untuk menikmati harga kereta tempatan dengan lebih murah sebagaimana formula-formula yang dilontarkan sebelum menjadi kerajaan. Terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih. Pertama sekali, seperti apa yang saya kata, peraturan ini masih diteliti oleh MOF atau Kementerian Kewangan, maka belum ada keputusan yang telah dilaksanakan. Kedua ialah bahawa kalau syarikat tempatan seperti Pro 2, dia kalau penggunaan ataupun pelaksanaan rantaian bekalan tempatan yang sepenuhnya, dia dapat pulangan atau rebate excise duty hampir 90% ataupun lebih daripada 90%. Maka apa yang tujuan untuk excise duty ialah untuk memastikan sebanyak mungkin localization dilaksanakan untuk memanfaatkan rantaian bekalan kita. Dan memang ada keperluan untuk kerajaan untuk memikir ataupun merancang lagi
sektor ini kerana cabaran yang sangat besar yang kita hadapi sekarang. Satu ialah transisi daripada ICE atau kereta ICE kepada kereta EV ataupun lebih elektronik, dan juga saingan daripada harga rendah dari negara China. Maka kerajaan melalui MITI telah menubuh satu jawatan kuasa ataupun majlis orang kenamaan dalam industri otomotif atau Council of Automotive Eminent Person untuk mengkaji semula dasar berkenaan dasar otomotif, dan hasil kajian ini akan diumumkan pada hujung tahun ini. Terima kasih. Baik,